kalau stroke dia ada kaku here and there, maksudnya stiff. Dr. Nurul, okay, nak tanya orang yang stroke tu bagaimana Aurora boleh memanfaatkan? Banyak cara Alora boleh memanfaatkan. Kalau stroke lama kan, Alora tu satu, dia membuka dia punya blood circulation. So areas yang sebelum ni tak sampai dia punya blood boleh sampai. Lepas tu kalau stroke dia ada kaku here and there, maksudnya stiff. So this infrared dia akan reliefkan the stiffness. So kawasan yang stiff tu boleh lembut. Itu satu. And then dia ada kesakitan kadang-kadang tu. Jadinya dia punya fat reducekan kesakitan dia. And then ada juga dia directly stimulate the nerve and muscle, dia bagi energy, dia boleh improve juga kat situ. Itulah dia boleh improve. Bagus ya? Ya bagus. Sebenarnya memang bagus untuk pemula stroke. Sebelum ni saya ada buat saya collectkan beberapa points, and then itu saya baru mention 3 kan. Sebenarnya ada almost 10 points macam mana far infrared tu membantu dalam pemulihan stroke tu sebenarnya. It is very gentle punya energy yang membukakan the healing pathway. Another one adalah dia relaxation. Selalu orang stroke ataupun apa-apa sakit susah nak tidur tau. Betul. So dia kalau benda yang boleh membantu dia tidur deep sleep, semasa deep sleep tu badan repair. Badan akan repair, detox akan berlaku, neuroinflammation akan reduce semasa dia sleep. So apa method yang boleh membantu sleep? Alora. Kita ada satu pakcik tu kan 8 tahun punya stroke, rupanya dia 8 tahun dia tidur tak bagus, tidur sejam-sejam saja. Tidur pukul 5, bangun pukul 6 macam tu saja all the years tau. Lepas tu bila dia dapat pens tu anak dia kasih kat dia, hari ketiga dia deep sleep. Lepas tu in 2 weeks dia semakin berbagus-bagus dan dia boleh berjalan dah sekarang. Sleep kena sesuatu yang perlu dicapai. So banyaklah mekanisme Alora tu memang membantu. Tadi macam Yvonne tanya, ada orang tu pakai and then dia dah ada stroke and then dia pakai sok saja kan. Lepas tu dia jadi stroke lagi. So yang tu kita bukan sebab this token. Kita panggil itu adalah recurrent stroke. Recurrent stroke tu adalah stroke yang berulang-ulang disebabkan nature of stroke dia. Kena investigate lagi. Banyak je kes macam ni without pakai token pun berlaku recurrent stroke. Itu memang jenis badan dia yang sedang throwing emboli. Maksudnya dia ada blood clots here and there yang terlepas yang pergi membuat stroke yang baru. So dia adalah faktor lain yang kena disettle. Bukannya sebabkan oleh token tu. Macam tu. Di kerana stroke dia ada emboli pada jantung dia ke, yang tu doktor kena siasat lagi lah kenapa kan. Tapi still far infrared adalah faktor yang membantu dia, meringankan dia, bagi dia relax, bagi dia oxygenation, bagi dia punya energy direct pada sel, pada saraf, pada nerve, pada muscle kan. Lepas tu bagi dia detox, bagi dia relax, bagi dia tidur. Itu faktor yang banyak membantu dia. Macam tu. Boleh, thank you, Tuan.